korang? Korang sokong apa? Muhyiddin Yassin pun sama. Siapa yang kau percaya? Muhyiddin Yassin, Hadi Awang pun sama. Masa zaman Perikatan Nasional aku kena tangkap. Kau percaya apa? Najib Razak pun sama. Tak kira siapa naik jadi kerajaan, diorang akan kekalkan guna undang-undang untuk tangkap kita. Mahathir, aduh Mahathir lagi lah. Sial Mahathir. Mahathir zaman dia jadi PM, dia lagi gunakan undang-undang. Dia ada undang-undang nama ISA. Kau tahu Mahathir dulu? ISA ni kan, ataupun Internal Security Act atau Akta Keselamatan Dalam Negeri, memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk keluarkan perintah tahanan tanpa bicara selama 2 tahun kepada mana-mana individu rakyat yang dianggap menggugat keselamatan negara, mengganggu ketenteraman awam. Banyak aktivis kena tangkap tahun 1998, 97 ke? 97. Operasi Lalang. Semasa Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia gunakan Akta ISA ni untuk tangkap lebih 100 aktivis dan juga ahli politik pembangkang. Tangkap, masuk penjara terus. Tak adanya tangkap, dakwa mahkamah, bicara, tak ada zaman Mahathir. Bagi korang yang tak lahir lagi kan, ataupun tak ingat kan, kecil lagi kan, Mahathir dia tangkap kan, terus humbat penjara, hantar ke kem tahanan Kamunting. 2 tahun masuk penjara terus untuk tutup mulut rakyat.